والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Sadaqallahul Azim. Semua tengok macam faham bahasa Arab. Semua tengok macam faham bahasa Arab. Tak apa, kita translate. Kita translate. Apa dia? Yang tu surah An-Najmi. Siapa nak tengok boleh tengok surah An-Najmi. Okey. Apa dia? Allah kata apa? Malam yang bintang mula-mula tak berapa ada, bintang mula turun. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu yang nama Muhammad, dia tak cakap bohong. Dia memang pergi betul daripada Baitullahil Haram Mekah, terus Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Di mana? Palestin. Sampai dekat Baitul Maqdis. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis tak berapa lama, sekejap saja. Dalam 3, 4 jam, 5 jam, 6 jam macam tu saja dah patah balik. Sedangkan orang Arab naik kuda yang paling laju, pukul, ya, keduk. Laju, tak stop punya. Makna kata kalau ikut speed 220 atas highway, patah balik. Sebulan. Nabi pi tak dan dalam masa 7-8 jam dah balik. Jadi orang kata, ni Nabi cakap macam mana ni? Sebab masa tu, zaman sekarang ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat tak heran, sebab kita ada kapal terbang. Jadi sekejap ya kan, daripada sini cuba kita kata, oi, ustaz daripada Kuala Lumpur berjalan kaki pi Pulau Pinang. Bila ustaz nak sampai? Lambatlah, jauh lah. Ataupun kita kata naik kereta api zaman dulu daripada Kuala Lumpur nak balik Pulau Pinang. Ni ke Matu pun kau gerak guduk ke Matu. Bila nak sampai-sampai? Tidur, bangun balik, sampai tak lagi? Tak sampai lagi. Tidur balik, bangun, sampai lagi? Tak sampai lagi. Punya lama. Sekarang tak payah, sekejap eh. 45 minit. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, dah sampai dah? Sampai dah Pulau Pinang. Sekejap. Kita nampak benda itu. Tapi zaman Nabi tak ada benda tu. Orang tak tahu. Orang rasa pelik macam mana Nabi pi. Tapi saya nak cerita kat ayahanda dan bonda sidang penonton muslimin dan muslimat sekalian dalam bentuk yang lain. Tengok. Nabi dijalankan bersama dengan Nabi seorang malaikat. Allah kata apa? Allamahu syadidul quwa. Yang ada bersama dengan Nabi pada hari itu syadid, sangat-sangat kuat. Malaikat ni Zu miratin fastawa. Pandangan mata dia boleh menembusi segala-gala yang ada. Tembus. Tembus. Uish. Macam cerita Harry Potter pun ada juga ni. Tak apa, ada lagi. Apa dia? Summa dana fatadallah. Malaikat tu kalau dia kata dia nak mai, dia kata dia nak sampai, dia dah sampai. Baru kata nak sampai, dah sampai. Laju.
wa huwa bil ufuqil a'la. Sedangkan malaikat tu ada dekat ufuk yang paling tinggi. Makna kata ada di kawasan langit yang ketujuh. Langit tak tahu di mana, jauh. Tapi bila dia kata dia nak mai, dia dah sampai. Dia nak tengok kita, dia boleh nampak. Pandangan mata dia tembus kepada semua orang. Kalau kita fikir-fikir balik, rasa macam tak percaya pula. Jangan risau. Yang ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Okey. Yang ada dengan Nabi pada malam itu adalah malaikat Malaikat Jibril alaihissalam. Allah puji malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah yang paling kuat dan hebat. Pandangan mata dia menembusi segala-galanya. Apa makna dia tu? Jangan risau. Jawab satu soalan ni dengan betul-betul. Kalau yakin jawab sungguh-sungguh. Malaikat diperbuat daripada apa? Depan saja yang boleh. Jom boleh jawab sekali lagi. Malaikat cipta daripada apa? Kalau malaikat diciptakan daripada cahaya, mudahlah saya nak bagi contoh. Ambil cahaya saya ni. Ambil cahaya sekelumit yang ada di dunia kita ni. Kita masukkan dalam mesin, kita proses. Cahaya tadi keluar. Hasil satu cahaya. Yang hari ni semua orang kenal cahaya tu. Cahaya itu nama dia sinaran X. Ataupun dipanggil sebagai X-ray. X-ray untuk apa? Untuk nak tengok dalam badan kita ada apa, betul? Tengok tulang kita susun elok ke tak elok, betul? Tengok tangan kita patah tak patah, betul? Itu X-ray. Kemudian orang tak puas hati ingatkan X-ray untuk badan saja, maka orang ambil X-ray buat lagi yang baru. Apa dia? Dia pergi dekat piramid. Nak masuk piramid siapa tahu? Mana boleh masuk piramid? Takut kalau masuk piramid sesat dalam piramid. Jadi mami lah. Maka macam mana kita nak tahu dalam piramid ada? Mereka bawa X-ray. Mereka X-ray piramid. X-ray. Oh, rupanya dalam piramid ada satu struktur yang macam katil. Ada juga tembikar. Ada juga, oh yang ni mungkin bilik tidur. Orang boleh nampak dengan menggunakan X-ray. X-ray tadi diperbuat daripada apa asal dia tadi? Kalaulah cahaya manusia yang kecil yang Allah kurniakan yang sekelumit ni boleh buat macam tu, apakah kira malaikat yang hebat yang Allah kata syadidul quwa tak boleh tengok lebih daripada tu? Jadi ada logik tak? Ada. Itu malaikat Allah. Sebab tu Allah tanya kita dalam surah Al-Mulk, Allah kata apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apakah kamu tengok dalam ciptaan Allah ada kecacatan? Tak ada. Ada tak ada? Tak ada. Sebab tu Allah kata malaikat dia boleh tengok kita. Ustaz Don nak buat apa ni? Malaikat nampak. Oh, dia kata dalam Ustaz Don punya majlis 60 minit ada orang garu hidung. Tahu? Sedangkan malaikat duduk jauh. Sebab apa? Pandangan mata dia menembusi segala lapisan langit. Kemudian malaikat yang dahsyat ni ada satu lagi. Summa dana fatadalla. Malaikat ni kalau nak mai, dia dah sampai. Laju. Sekali lagi. Ambil cahaya kecil ni. Saya bawa pada tuan-tuan. Kalau saya pegang satu lampu suluh. Kalau saya tekan lampu suluh di sini, saya on. Tak? Adakah cahaya saya terus orang sana boleh nampak? Boleh nampak? Kalau saya on di sini, orang belakang nampak tak? Nampak kan lampu suluh? Kita tekan, nampak. Kita tekan, nampak. Betul? Dia tak pernah kita tekan. Nampak tak lagi? Tak ada. Lampu suluh adalah cahaya. Bila kita tekan, terus nampak cahaya. Laser, kita tekan, nampak terus cahaya. Kita tekan nampak sana. Kalaulah cahaya manusia begitu laju, contoh, tuan-tuan tahu tak kalau saya tekan cahaya di sini, cahaya di sini nak pi ke bulan, sampai bulan patah balik mai dekat kita. Tahu tak memakan masa berapa lama? Saat saja. 2 second saja.
1, 2. 1, 2, sampai. 1, 2, sampai. Lajunya. Sini nak pergi bulan dekat ke jauh? Nak pergi bulan dekat ke jauh? Jauh lah. Tapi cahaya tekan. 1, 2, dah pergi bulan, dah patah balik. Ui, lajunya. Yang tu cahaya kita. Habis tu kalau malaikat Allah yang Allah ciptakan besar dan hebat dan dahsyat itu, apakah tidak boleh buat lebih daripada yang tu? Dan pada malam itu, nanti sebelum pada malam tu. Okey, saya nak tanya sidang hadirin yang ada tak soalan yang tak faham tentang malaikat tadi? Okey, boleh faham? Boleh go on, boleh saya sambung lagi? Jadi, bila malam itu malaikat Jibril datang bersama dengan Nabi, duduk dengan Nabi, nak bawa Nabi jalan, malaikat bawa Nabi berhampiran dengan Kaabah. Bila sampai di situ, malaikat Jibril merebahkan Nabi. Bila rebahkan Nabi, malaikat Jibril mula membelah dada Nabi. Bermula daripada kita punya lekuk ni, kalau tuan-tuan ada. Lekuk kita ni kan. Kan bawah kita ni ada lekuk ni kan. Daripada lekuk sini, dia turun sehingga ke pusat di belah dada Nabi. Dibuka, dikeluarkan, dicuci dada Nabi itu dengan air Zam-Zam. Saya ulang sekali lagi, ini hadis sahih. Maka ulama mengatakan air Zam-Zam adalah air yang terbaik. Siapa minum air Zam-Zam, tolong pasang niat yang elok. Sebab sekarang ramai orang jual air Zam-Zam. Jadi bila minum air Zam-Zam, minum dengan niat yang elok. Sebagai contoh, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis, seorang ulama Quran yang hebat, dia kata, aku ketika minum air Zam-Zam, aku akan sentiasa niat kerana. Sebab time Imam As-Suyuti ada seorang ulama hebat, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ulama hadis. Maka Imam As-Suyuti kata apa? Setiap kali aku minum air Zam-Zam, minum, aku akan niatkan supaya aku jadi macam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan untuk pengetahuan semua, Imam As-Suyuti juga digelarkan kepada dia dengan gelaran Al-Hafiz Imam As-Suyuti, kerana beliau menghafal hampir 100,000 hadis. Air Zam-Zam. Kenapa? Kerana untuk menyucikan hati Nabi, Allah bagi malaikat cuci dengan air Zam-Zam. Cuci. Masuk